Soalan lagi yang membezakan infak dengan sedekah ni. Infak ni umum. Infak ni dari segi makna dia, kita belanja untuk anak bini kita tu infak. Jadi tanggungan kita tu, kita belanja kepada dia tu, itu infak. Dari segi istilahnya orang tidak panggil sedekah. Tapi dari segi hadis Nabi SAW, dia kata hak lagu tu, hak kamu bubuh dalam mulut isteri kamu tu pun sedekah. Itu dari segi hadis lebih kurang lah. Tapi kalau dari segi istilah, hak kemudian ni sedekah tu lain. Bukan hak wajib lah, hak wajib atas kita tu infak, tapi bukan sedekah dalam istilah kemudian ulama. Tapi dalam istilah hadis, dak tu pun dia panggil sedekah juga. Tiap sesuatu kita belanja lah dalam bentuk apa pun sebagai membuktikan kita membenarkan Allah SWT, janji dia, pahala dia, kita buat, itu adalah sedekah dari segi istilah ni. Enggak termasuklah infak ke apa tu, zakat ke apa tu pun. Sebab itu zakat pun dipanggil sedekah juga. Sebab ini adalah tanda bukti kita membenarkan Allah SWT. Kalau dia perintah tu, kita tu. Jadi sedekah ni makna lebih umum. Bahkan sedekah tu, sekala-kala senyum tu sedekah kan. Buai sapah tengah jalan tu pun sedekah. Lebih umum. Makna dia membuktikan kita ni ikut perintah Allah SWT. Adapun infak itu dia khusus dengan belanja lah. Kena kira dari segi makna lah. Khusus dengan belanja. Adapun buai sapah tengah jalan tu ada kata infak. Tapi sedekah. Itu beza. Lepas tu sedekah ni dia ada dua kan. Sedekah wajib tu orang panggil zakat. Sedekah sunat tu sedekah lah. Biasanya kalau sebut sedekah ni hak sunat. Dalam istilah kemudian. Dalam istilah Quran tidak. Sedekah tu zakat pun sedekah. Dia panggil. Sebab tu dia antara istilah Quran hadis dengan istilah hak ulama pakai. Kemudian tu kadang-kadang dia ada perbezaan. Seperti sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni hak wajib tu pun sunnah juga. Hak sunat tu pun sunnah juga. Tapi dalam istilah kemudian hak sunat ni hak tidak wajib kan. Hak wajib tu suku. Dia ada beza. Hak ni kita kena tahu istilah. Masalah istilah. Allahu a'lam.